orang luar nak belajar bahasa lah kan, bahasa Nusantara. Cukup untuk tahu ada 2 main accent bahasa dalam dunia ni. 2 main. Siapa boleh bagi tahu saya? Apa 2 versi bahasa yang utama dalam dunia ni? Bahasa Nusantara, versi utama dalam dunia ni. Negara mana? Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia. So kalau contoh Mat Salleh nak belajar bahasa, dia akan kena fikir dulu nak belajar versi Indonesia ke versi Malaysia. Dia tak fikir nak belajar versi Myanmar ke, versi Brunei ke, dia tak fikir macam tu. Dia fikir versi Malaysia ke versi Indonesia. Cukup sekadar nak tahu versi Malaysia. Tak payahlah nak Mat Salleh tu kita nak kena bagi tahu ada Kelantan, ada Kedah, ada tak. Kita just nak cerita yang main dulu supaya dia boleh belajar. So sama juga bila kita cakap bahasa English, tak payah nak tahu okay, Cockney pula, Irish pula apa. Kita just nak cukup tahu ada beza antara British dan Amerika, tu saja. Ada beza antara Indonesia dan Malaysia, tu je. Tak payah pergi deep sampai Perak pula, Penang pula. Dalam Perak pula ada utara, ada bawah, ada bahasa istana, ada ayo, ada harta. Tak payahlah. Jangan complicatekan benda. Sebab kita just nak boleh belajar bahasa tu. Okay, yang lain-lain yang dalam-dalam tu, bila you dah mahir yang main, yang basic tu, baru you boleh on your own belajar benda tu. Jangan kalut yang kat bahagian tu lah. Are you struggling to speak English? Join our free class today. Click the link in bio to learn more.